Bila Public Gold tak ajar buat untung melalui pelaburan emas, tetapi kami mengajar untuk membina harta melalui simpanan emas. Dia berbeza bila kita membeli emas ini untuk dijadikan sebagai satu bentuk pelaburan ataupun satu bentuk simpanan. Satu bentuk pelaburan ini adalah kita memang target keuntungan saja, which is itu tak salah sebab kita masih lagi boleh membuat keuntungan melalui pelaburan emas. Tetapi kami di Public Gold mengajar orang membeli emas untuk dijadikan sebagai simpanan. Sebab itulah mentor saya ajar, masa harga tertinggi bukanlah masa yang terbaik untuk kita menjual emas. Ada 3 masa sahaja yang di mana situasi yang sesuai untuk kita menjual emas. Yang pertama adalah apabila kita dah capai matlamat simpanan kita. Contohnya target 500 gram untuk dijadikan sebagai deposit membina rumah impian, 100 gram untuk dana pendidikan anak, 50 gram untuk dana pergi haji. Bila dah capai that amount yang kita target tersebut, bolehlah jual emas, dapatkan duit dan belanja ikut matlamat kita. Yang kedua adalah apabila kita ada peluang untuk convertkan aset emas kita itu kepada bentuk aset yang lebih baik, aset yang mampu menjana income kepada kita. Contoh termudah adalah aset hartanah. Jadikan sewaan. Dari hasil sewaan itu kita akan dapat income pasif setiap bulan. Hasil daripada income pasif itu kita binalah semula tabungan kita. Dan yang ketiga, bila kita menghadapi situasi kewangan kecemasan yang sangat bergetir lah. Aset semua dah tak ada, simpanan cash semua dah tak ada dan tinggal emas sahaja. Itu barulah sesuai untuk kita jual emas. Nampak tak? Dalam ketiga-tiga situasi ini, tak ada satu masa pun di mana mentor saya ajar bila kita dah untung. Dari sudut pandang seorang pelabur, ya, betul. Kalau dah untung, bila dah harga dah tinggi, ada baiknya jual sebab mereka boleh memaksimalkan keuntungan. Tapi dari sudut pandang seorang penyimpan, buat apa saya nak jual? Sebab saya bukan nak target keuntungan. Saya nak target membina harta saya. Itu sahaja. Jadi itulah perbezaan antara penyimpan dan pelabur. Jadi bagi mereka yang baru menyimpan emas, anda perlu faham dan betul-betul terapkan dalam minda anda dalam emas ini sebagai apa? Nak menyimpan ataupun melabur? Dan bagi mereka yang belum membeli emas, tekan link di bio, nanti saya bantu. Apakah strategi yang terbaik untuk anda?